Assalamualaikum and wait. Dah lamanya. Okay. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Awi and you guys are watching my YouTube video. Hari ni berapa ya? 9 hari bulan March 2024 ke? Ya, 2024. Dah 2024. Saya tak sangka. Jadi sebelum saya ke sekolah saya, iaitu pada hari esok, which is dalam pukul 12 macam tu, saya tak tahu kenapa saya kena datang awal. Tapi saya kan pengawas, jadi saya kena datang awal. Yeah, that was so sad, but it's okay. Entahlah, macam tak sangka lah. Sebab tahun ni SPM I was not ready, okay? I memang tak ready langsung nak SPM. I'm not thinking anything apa-apa je lah sekarang ni. I just fikir pasal SPM je. And I was so scared about it. Because last year my face dekat bahasa last year, tahun lepas, okay, I kan memang banyak-banyak study. So memang adalah sikit stress. And then dia cause my face so bad. I tak tahu macam mana nak perbaiki my face balik. Tapi I don't know. So I tak tahulah, mungkin tahun ni memang agak susah untuk I nak buat video yang I selalu buat macam tu. Sebab secure. I try my best, okay, untuk hilangkan. But I don't know what gonna happen on me in the middle of the year, okay, ataupun akhir dia macam mana, I tak tahu. Macam mana rupa I nanti, macam mana apa jadi nanti, I tak tahu. Okay, I harap semua berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan sekarang ni, okay, my parents dengan adik I, dia tengah pergi dekat kedai Bata untuk beli baju, beli kasut sekolah. I tak beli sebab I dah ada. Jangan membazir. I harap video ni I boleh rewind balik. So I macam tengoklah sebelum SPM. Cuma selepas lah. Mesti I selepas SPM macam tu. Tak lah, I don't do that. So ini rupa saya sebelum SPM. Saya tak tahu apa jadi selepas SPM, okay. I nervous sangat sebab yelah SPM lah kan. The last paper you have. Bukanlah the last, maksudnya macam apa ni, macam penentuan lah kiranya. Rasa macam baru beberapa tahun lepas ambil UPSR, lepas tu tiba-tiba SPM. Macam ya Allah, cepatnya masa berlalu. Tapi tak apa. Saya reda. Saya nak buat yang terbaik untuk SPM saya. Walaupun saya rasa memang agak susah, tapi kalau kita usaha, insyaAllah dapat. Jadi saya nak tanamkan saya punya semangat tu. Saya buat video ni supaya saya tengok masa saya tengah down ke apa ke, saya rasa macam, oh, aku dah semangat time ni, takkanlah aku tak boleh semangat masa nak SPM tu. So ini video untuk sebelum SPM, semasa SPM dan juga selepas SPM. Selepas habis lah kiranya, macam tu. Tak tahulah kalau Awi ingat ke tak video ni. Sebab kadang-kadang kita macam busy and then kita lupa something. And good luck for you. Okay, so ini video sebelum SPM, which is sebelum sekolah start. Okay, sebelum you belum ada belajar apa-apa lagi. So lepas tu kita sambung dengan selepas pertengahan SPM. Apa tu? Macam time dah nak SPM, and then kita sambung lagi selepas SPM. So
ni video sebelum SPM, sebelum I belajar apa-apa pasal Form 5. Good luck for me.